Ya, Assalamualaikum. Hari ni kita nak ke Lubuk Tupai dan Latar Berangin kalau sempat lah. Hari ni ada lebih kurang 6 line up. Kawan-kawan aku je semuanya. Aduh. Weh, pakai slipper siut. Kasut tinggal kat rumah hari. Aduh. Cik baik buat slipper. Perjalanan lebih kurang dalam 4 km. Ketinggian lebih kurang dalam 350. Kita ada mat hari ni yang berlama. Alright. Ambil gambar, kena laju lah. Di pinggir lorong kota yang gemilang, termanggulang seorang musafir, memerhati GoPro tinggal siut. Aduh. Kelesuan, kepasrahan, kepenatan. Berbisiklah sang musafir sendirian. Oh, inikah dikatakan kemodenan, sedangkan kejadian masih ada pada diri generasi berilmu, bertamadun dan ceria. Di lorong kota itu ada berbagai cerita tentang masyarakat yang hilang puncak. Mereka berbusuan mencari apa-apa saja tanpa hiraukan nasib nusa bangsa. Wajana hidupmu bagaikan nista, di sebalik cahaya ada gelapnya. Morality, keilmuan, keimanan. Abang mau beli bata pancing. Mau beli ke? Semua hidup tak pernah beli bata pancing. Kelah, anak kelah. Kelah. Hello. Anak kelah weh. Pertama kali memancing dapat anak kelah. Pandanglah pada alam yang semakin huru hara. Di manakah perananmu untuk mempertahankan bangsa agama yang semakin terbiak kerananmu. Ke Latar Berangin. Berapa dah sekarang? Pukul 4 dah. Tengok jam. Pukul 3.30. 3.33. Kita akan jalan pulang. Di lorong kota itu masih ada tetamu setiap siang dan malam. Urusan manusia Maharaja Lela, oh serabutnya di lorong Ada maki. Afiq kena sengat dengan lebah kelulut 3 ekor. Pening memang. Sampai 3 ekor. Okey lagi. Itulah. Tadi okey lagi, boleh baring-baring dia kan. Boleh pusing. Kau tak tahu tadi aku lumur Lagi bawah. krim. Habis rumah kan. Lumur dulu sebelum jalan. Alhamdulillah. Rafiq dah dapat jalan. Kita dah nak menuju keluar, dah tak lagi jauh dah. Rasanya dalam 1 kilometer lebih lagi. Kita akan sampai keluar. Okey. Nampak lah ngah. Oh lama dah macam dah. Weh, besar tongkat dia. Besar je. Dah nak hujan. Sebelum nafas terhenti, simpangan kota ini, bangkitlah engkau dari mimpi-mimpi. Go, aku kita berlayar. Okey. Okey, berkonfirm lah.
Di lorong kota itu ada berbagai cerita tentang masyarakat yang hilang puncak. Mereka bermusuhan mencari apa-apa saja. Alhamdulillah kita dah sampai pagar. Akhirnya pagar. Alhamdulillah. Oh. Mencabar shoot. Alhamdulillah kita dah sampai pagar. Hilanglah seksa. Cuma sekarang kita nak ke kereta je. Tanpa hiraukan nasib Nusa. Bang bagi komen sikit track. Ya, alhamdulillah track ni boleh dikatakan agak mencabar dan ekstrim tapi still enjoy. Baru lereng, bawah curam, bawah sungai, sampai tempat tu view cantik terjun. Kena pergi. Memang ah. Bang, macam mana bang? Nak pergi. Memang khas untuk pendaki baru. Pendaki baru. Terpanjang, Bang ni pengalaman kedua bang. Macam mana bang? Pengalaman pertama lagi dahsyat ke? Ni lagi dahsyat bang. Semua dahsyat. Semua dahsyat. Dia cakap beginner. Beginner ni. Padu. Elok. Kena scam shoot. Dia tak scam, dia mengunci. Mula-mula abang ni tak nak pergi. Tapi kali ni Rafi ada selera makan Ada selera makan. Terima kasih. Ni buat anak dia. Ucapan. Tolong satu ucapan ni. Satu ucapan ni. Udin gelak je kan. Tak ada kata-kata. Bagan. Memang sesuai untuk pendaki baru. Udin marah tu. Malam kita bagus. Cuma banyak ekstra. Banyak ekstra. Homework pun buat. Dia padu. Jadi tau. Belanja suguri ayam dulu bawa padu. Boleh, jom tak ada hal. Jom. Kedai. Bangsa. Di lorong kota itu masih ada tetamu setiap siang dan malam. Urusan manusia maha